Peningkatan kluster tempat kerja membimbangkan. Putrajaya, kluster di tempat kerja menunjukkan peningkatan kebelakangan ini dan situasi itu dilihat semakin membimbangkan, kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Beliau berkata bermula 1 April lalu sehingga semalam, sebanyak 287 kluster tempat kerja dikesan dengan 17,087 kes. Katanya daripada jumlah kluster tempat kerja yang dikesan, kini terdapat 233 kluster yang masih aktif dengan 16,785 kes. 3 negeri melaporkan jumlah kluster tempat kerja tertinggi dalam tempoh berkenaan iaitu Selangor dengan 74 kluster, diikuti Johor iaitu 53 kluster dan Pulau Pinang dengan 31 kluster. Analisis mendapati sektor penghilangan melaporkan bilangan kluster tertinggi berbanding subkategori lain, iaitu sebanyak 132 kes dalam tempoh sama. Ini diikuti sektor perkhidmatan melaporkan 57 kluster, katanya dalam kenyataan di sini pada hari ini. Dr. Nur Hisham berkata, walaupun kerajaan mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 sejak 12 Mei lalu, trend bagi kluster tempat kerja tidak menunjukkan penurunan ketara. Sejak 12 Mei hingga semalam, sebanyak 115 kluster tempat kerja dengan 5,352 kes dilaporkan. Berikutan itu, kita di Kementerian Kesihatan menyambut baik inisiatif yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri yang memperkenalkan prosedur operasi standard SOP baru dikenali sebagai Safe at Work. SOP ini bagi mengimbangi kelangsungan keoperasi perkilangan dengan pengawalan COVID-19 seperti penubuhan pasukan kecemasan COVID-19 oleh syarikat, sanitasi berkala premis serta memastikan penginapan selesa bagi pekerja, katanya.